mereka punya lip matte. Ada 6 colour, 1 gloss. Kajol lah gatai. Try satu colour. No! Kata terus nak suah semua. First kita start dengan colour ni dulu. Hot Caramel. Dia punya applicator. Han tengok sendirilah. Ada biji mata kan. Punya nak habaq kalau dia punya pigment tu. Sekali swipe saja. Kau nampak tak beza? Before, after. Matte ni pun dah kering. Jom kita tengok tekstur dia. Tak melekit. Demi Allah memang ringan atas bibir ni. Dia tak mengeringkan bibir. Okay. Hampa pakai ni rasa macam velvet. Macam moist. Hai kita test tengok. Transfer proof ke tak? Okay, lulus. Rose Burgundy. Ni dia hampa colour dia. Allah Akbar, comel lah. Tak nak siapa dia naik. Orang yang medium to tan skin pakai colour macam ni, memang muka hampa akan naik seri lah. Orang yang memandang muka hampa bila hampa pakai lip matte colour ni pula akan naik ke bulan. Kod Red Ombre. Ni dia ni colour dia hampa weh. Tu dia. Sopa mak tiri tak weh? Tapi mak tiri yang slay. Merah mak ngoh. Kod Candy Pink. Alah comelnya colour ni. Macam soft girl sangat. Colour ni sangat sesuai kalau hampa nak pakai pergi first date. Ataupun first time hampa nak pergi jumpa bakal mak mertua hampa. Gitu. Terus cayak hati orang tua tu. Terus dia masuk minah hang. Besok juga hampa menikah. Lepas tu lusa tu mengandung. Minggu depan beranak tu Next, kod Orange Brown. Tu dia. Yang ni siapa yang gila lip matte kalau ore-ore nak ke brown-brown sikit tu hampa boleh beli kod ni. Pertama-tama kalau medium to tan skin pakai. Allahu Akbar. Segak tak tahu nak apa. Last one, kod Peachy Nude. Weh, bila sampai je colour ni kau nak perasan sat. Betapa cantik je colour dia. Aku dah nampak dah Peachy Nude dia akan jadi favourite aku. Bye. Nak lagi segak. Nak bagi makeup look ampun ni nampak lagi mahal. Bubuh lip gloss. Allah. Nampak mahal terus makeup look tu. Sudah mampu dah. Dia duk perasan elok tak sangka dah ni. Besok nak berambut pergi kerja pula. Hari dah pukul 3 pagi dah. Sudah.